surgaku. Tangismu jujur, kau cukup sempurna. Seperti kini kita berpeluk, kau masih selembut dulu. You are really brilliant, honey. Mama tak sangka sangat. Apa maksud Mama? Tak ada apalah sayang. Cuma kali ni kan Mama rasa kan anak Mama ni bertindak cukup bijak. So, bila Mama nak bagi cek ni dekat reminder Mama? Sun sayang. Macam ni sayang. Benda macam ni kita tak boleh nak bertangguh tau. Satu hari kita lambat, kita akan rugi. Sayang, tak lama lagi, dalam masa beberapa minggu je lagi, kehidupan kita akan berubah. Kita akan dapat untung yang berlipat kali ganda. Mana dek Mama? Nak ke mana ni sayang? Nak naik bilik lah. Rai pun nak berangan jadi orang kaya macam Mama juga. Okey. Raihana. Mudahnya kau tertipu dengan aku. Kalau kau boleh memperdayakan ibu kandung kau sendiri, tak mustahil. Satu hari nanti kau akan perdayakan aku juga kan? Jadi, sebelum semua itu terjadi, lebih baik aku selamatkan hidup aku dulu. Selfish pun, selfish lah kan? Adik bagaimana? Kenapa tiba-tiba adik tinggalkan ibu? Mata tertutup, Along, dan jiwa lesu. kenapa Along masih belum telefon ibu? Genggam Along dah jumpa adik ke belum? hatimu. Maafkan aku. Fatih! Mana kau nak lari? Duit mana? Ada ke tak ada? Jom. Nak, mari makan ni. Perut kamu tu tak boleh dibiarkan kosong macam tu. Sampai hati ditinggalkan Nap tiba-tiba je kata. Dia ada kecemasan lah kot. Takkanlah dia tak boleh bagi tahu Nap masalah dia. Budak muda macam Raihana tu, susah kita nak baca keinginan dia. Nak cuba layan dia sebaik mungkin kata. Agaknya kurang lagi kasih sayang Nap ni pada dia. Kalau Adam tahu semuanya, mesti Adam marah. Tahu pasal apa? Sebenarnya Kak Tun, Nak dah bagi dah semua duit bahagian dia tu dekat dia. Rana? Rana? Ada apa, Badang? Ada apa? Aku nak tanya kau ni, apa kau biar ibu macam tu je?
Rai ada hal. Ada hal? Kalau ada hal sekalipun, kau tak reti nak jaga hati dia langsung ke? Kau apa hal lah? Datang-datang tiba-tiba nak marah aja. What is the problem? Engkau lah masalahnya. Engkau masalahnya. Kau dah dapat apa yang kau nak kan? Kan? Yes. Tapi tu memang hak Rai kan? So what is your problem? Kau ni memang nak yang tak guna lah, Rai. Duit ni pasal kau buat dia macam tu, Kau tak kesian langsung ke orang tua tu? Ha? Kau balik kampung dia tatang kau macam minyak yang penuh tak? Kau buat dia macam ni pula? Peduli apa aku, Dia tak ada kena dengan aku. Hey! Kau baliklah! Sebelah mata pun kau tak sudi lah pandang dia. Hei! Kau ni memang tak serius, ha? Kau nak aku panggil polis lagi ke? Kau tak payah nak ugut aku lah. Kau tak payah. Kalau tak nak kena ugut, lebih baik kau berambus. Kau berambus daripada sini sebelum aku susahkan hidup kau. Tak payah. Anak kesayangan kau ni susahkan hidup kau nanti. Kau tengok. Ada. Duduk sekejap. Dia ada perkara nak bincang. Sorry Daddy, adik ada hal sikit. Adik nak kena pergi. Susah sangat kena spend sikit masa untuk bercakap dengan Daddy. Rasanya dah terlalu banyak sekali masa kita berdua terlepas macam tu je. Daddy, adik rasa adik dah ikut dah semua kehendak Daddy. Adik dah balik kat sini, so apa lagi yang Daddy nak? Adik balik bukan kena Daddy. Adik balik sebab orang tua tu tak suka. Suka atau tak suka, tu masalah adik. Jadi adik minta sangat dari Daddy, please, jangan masuk campur. Daddy ni wali adik. Adik tak boleh menafikan hak Daddy pada adik. Daddy cakaplah apa Daddy nak cakap sekalipun. Tapi yang pasti, Daddy tak boleh paksa adik untuk menurut semua kehendak Daddy. Tapi kehendak yang satu ni adalah arahan. Adik tak ada pilihan. Adik kena patuh juga. Daddy, we've discussed about this so many times. There will be no more excuses. Adik akan dihantar ke luar negara secepat mungkin. Daddy, apa yang Daddy sanjung sangat tentang luar negara tu? Nothing, right? Peduli apa aku, Dia tak ada kena dengan aku. Kau baliklah! Sebelah mata pun kau tak sudi lah pandang dia. Nah, mocha latte, your favourite. Selain daripada boleh menghilangkan ngantuk, boleh hilangkan stres. Tak ada masalah. Memanglah, kopi ni bukan magic. Awak, kita kena berdepan dengan masalah kita. Tak boleh lari. Lagipun, pengalaman tu akan mendewasakan kita. Saya dah cuba sebaik mungkin lah. Jadi positif. Benda ni pelik sangat, tak telat. Kerana rasa kita tak mampu. Kita pergi jumpa Rayana. Memang dia macam mana yang silakan. Apa yang awak fikirkan sekarang? Saya rasa saya nak macam nak buang benda yang dah terperak lama. Untuk pukul hati ni rasa nak buang terus.
cara nak buang benda yang terbuku, terpendam dalam hati, saya tak reti. Tapi, kalau nak buang tekanan, saya tahu. Jom. Jom lah. Lah, jomlah. Jom. Awak, selain dari taman dengan kafe, inilah tempat favourite saya untuk menulis. Cantik tak? Okey. Awak. Tu. Apa? Awak tengok awan tu. Masih tenang kan? Walau bumi ni penuh dengan porak-poranda dan kerosakan. Itu awan, Wak. Kita ni manusia. Apa bezanya? Awan ke, apa ke, semua tetap ciptaan Tuhan. Cuma bezanya, kita ada akal, tuan tak ada. Jadi awak nak saya tengok diri saya sendiri macam mana saya tengok awan ni. Yalah. Tenang juga. Kamu nak pergi mana pula ni, nak? Nak pergi ke Lumpur. Nak buat apa? Nak cari Ana. Kuala Lumpur tu bukannya kecil macam kampung ni. Tahu ke kamu nak cari kat mana? Nak, kita ni janganlah ikutkan perasaan sangat. Kita dah tua. Tak daya nak harung kota besar macam tu. Tapi nak risau. Dia seorang kat sana. Dia muda lagi kat Tun. Muda-muda dia pun, dia tahu nak harung kota besar macam tu. Serahkan semua ni pada Adam. Tahulah Adam nak buat macam mana. Dah, jom kita naik. Jom. Hai, Bang. Hai. Daripada mana ni? Dari rumah lah. I was just passing by, so I thought I'd drop by and say hi to you. Itu je? Yeah. No. I want to bring you out to lunch. Abang pergi lunch dengan adik? Ya. Habis tu buah hati adik mana? Mana ada je lah. Mana ada adik buah hati. Nek, Abang gembira tengok adik macam ni. Nampaknya Adam dah pulangkan balik senyuman adik yang tertinggal pada dia. Abang ni merepek je. Mana ada senyuman adik tinggal pada dia. Dia nak kenakan orang. Kita kawan je lah. Bukan apa-apa pun. Kawan? Betul kawan? Ya. Kalau macam tu tak apa. Nanti Abang jodohkan dia dengan perempuan... No! Abang ni apa je sibuk nak cari kawan jodoh. Jodohkan orang. Abang carilah jodoh untuk diri sendiri. Apa sibuk-sibuk? Tahu je lah. Okay, fine. Adik ngaku. Adik sayangkan dia. Tapi buat sementara waktu ni, just let it be like this. Okay? Adik, sampai bila nak tunggu kumbang cari bunga lain? Macam tu? Tak. Adik nak tunggu sampai satu lagi adik kandung Adam mengaku yang dia tu adik kandung yang Adam cari selama ni. Terdiam dah? Jom kita pergi lunch. Ya, saya tahu, Mak Tun. Tu kalau boleh saya minta tolong Mak Tun sangat. Tengok-tengok kalau ibu tu. Mak Tun? Mak Tun tak kisah. Tapi kadang-kadang ibu kamu tu... susahlah Mak Tun nak cakap. Mak Tun, ibu macam tu. Mak Tun, bukannya Mak Tun tak kenal. Dia kalau risau, dia cepat sangat tertekan. Adam, takkanlah kamu tak jumpa Rehana. Kan kamu tahu rumah dia. Dah jumpa dah, Mak Tun. Bawalah dia ke sini kalau macam tu. Mak Tun, takkan saya nak paksa dia terima ibu. Dia tak ikhlas, Mak Tun. Merayu pun tak guna. Dah lain, Mak Tun. Hati dia pun dah keras macam batu dah. Mak Tun dah agak dah. Susah-susah kamu je lah balik tengok ke ibu kamu ni. Tak boleh, Mak Tun. Saya tak boleh.
Sekarang ni saya... Kalau boleh saya nak bagi masa sikit lah, Mak Tun. Bagi masa sikit kat saya. Pasal ibu tu, Mak Tun tolonglah cakap apa je, bagi lengahkan sikit boleh. Yelah, Mak Tun faham. Adam jaga diri Adam tu baik-baik ya. Sementara Adam tak ada ni, Mak Tun tengok-tengokkanlah ibu kamu tu. Kamu jangan risau. Okey, terima kasih Mak Tun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ni? Dah. Kita tengah fikir tadi. Ni ada tiba bidadari pula datang. Bidadari? Pandai juga awak mengayak rupanya. Lidah saya boleh bercakap dengan awak lah. Awak fikirkan pasal apa tadi? Ibu saya. Raihana pergi dia tinggalkan kesan jiwa pada ibu saya. Kalau saya tahu, saya takkan izinkan jumpa ibu. Awak, perkara dah berlaku, Wak. Kita kan tak boleh ubah hati dan perangai orang lain. Awak tak ada terfikir nak cari adik awak yang seorang lagi tu ke? Saya datang KL masa waktu lah. Tapi lupa lah. Itulah awak asyik fikirkan masalah Raihana je. Tapi saya tak tahu nak mula dari mana. Awak cuba je lah. Mana tahu mungkin sebenarnya dia dekat je pada awak. Kenyataan tetap kenyataan, Abang. Sampai bila Abang nak simpan semua ni? Abang tak kesian ke tengok Adam? Tercari-cari ke sana kemari. Sedangkan adik yang dia tercari-cari selama ni ada je depan mata dia. Relax, bro. Apaan tu? Saya nak jalan je lah. Relax mana? Tuan Zaki pergi mana? Dia dah keluar, Cik Asfar. Hah? Keluar? Terima kasih. Aku dah tak boleh diam diri dengan perangai kau. Dah berkali-kali aku bagi kau amarah. Ternyata kau ni memang degil. Apa lagi masalah Tuan dengan saya ni? Ha? Saya dah kacau hidup Tuan ke? Tak ganggu, tak kacau kata kau. Aisyah tu siapa? Saya tahu Aisyah tu anak Tuan. Tapi... Kerana kau, dia bantah kehendak aku. Kerana kau, dia sanggup melawan aku. Saya cintakan Aisyah, Tuan. Cinta? Ya? Kau ada cermin kau, Mah? Kau cuba cermin muka kau daripada atas sampai ke bawah. Layakkan kau dengan Aisyah. Ha? Kampung. Saya tahu saya tak mampu, Tuan. Saya tak berharta. Tapi saya mampu bahagiakan dia. Dan aku takkan sekali-sekali setuju. Tinggalkan Aisyah. Takkan. Saya takkan tinggalkan Aisyah. Saya akan pertahankan cinta saya walaupun bapak dia sendiri yang halang. Kau nak tahu satu rahsia? Aku tahu di mana adik kau buat. Kalau kau engkar arahan aku,
aku akan hapuskan adik kau hingga ketua. Kau tak guna. Sudah. Dalam dunia ini kau tak boleh lawan aku. Ingat tu. Ada apa-apa pesanan untuk saya? Tak ada. Daddy pergi mana? Jadi ada urusan tadi. Urusan apa? Hal Daddy Asfar tak perlu tahu. Ya, tapi selama ni pun As tak pernah masuk campur urusan Daddy. Tapi hari ni Daddy miss satu aja dia penting, tahu tak? Apa dia? Tentang tender kita dengan DBP. Oh my God. Kenapa tengok saya? Saya dah ingatkan dah tadi, tapi Tuan terus keluar. So, apa dia jadi? Bergantung pada nasib. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada. By the way, are you okay, Daddy? Sebelum ni, Daddy tak pernah lalai macam ni. Semua ini pasal abang kau. Dah. Hai sayang. Mama pergi mana? Pagi lagi dah hilang. Mama kat luar. Mama dah halas sayang. Sayang ingat tak dengan Cik Fuad? Auri Maizan kan? Sayang tahu. Pagi-pagi lagi dia dah call Mama tau. Kenapa, Ma? Ada problem? Tak adalah. Sayang jangan risau. Cuma dia kata dia nak bincang dengan Mama ada satu plan yang baru yang bagus sangat. Tapi Ma, duit kita kan semua dah labu kat dia. Mana ada dana lagi pun? Sayang, soal tu kita tolak tepi dulu. Yang penting sekarang ni kita kena dengar dulu apa dia cakap. Yalah sayang, mana tahu kan kot-kot ada peluang yang lebih bagus, lebih baik yang boleh buat kita tambah kaya. Are you sure, Ma? Sayang, semua orang nakkan duit. Sayang pun suka kan? Ya betul, tanda setuju kan? Macam ni lah sayang. Biar Mama yang uruskan. Yang penting sekarang ni, sampai masanya sayang dapat apa yang sayang impikan. Okeylah, Ma. Rai ikut je apa keputusan Mama, okey? Okeylah sayang. I got to go. I love you. Bye-bye. I love you too. Bye. Adik. Abang. Sekejap. Hello. Ya, awak kat mana? Kenapa tak jawab telefon? Awak okey ke? Oh, awak nak jumpa ke? Okeylah kalau macam tu, saya pun ada hal sikit ni. Nanti malam call Okey, Assalamualaikum. Sorry abang, apa dia? Abang dah buat keputusan, abang akan balik. Hello, yeah. Yes, I'm on my way. Alright, okay, bye. Abang, kita talk later Bye, Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Tak tinggal, Keluar. 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 Sini kau. Apa ni? Sakitlah. Sakit. Tahu kau sakit. Hutang bila kau nak bayar? Hei, kan aku dah bayar itu. Bayar? Kau ingat hutang kau tu 100-200 je? Duit yang kau bayar itu hari pun tak sampai separuh daripada hutang kau.
Bunga lagi. Tolonglah. Sekarang ni aku tengah susah. Aku tak ada duit. Kau ingat kita orang tak tahu ke? Ha? Kau ingat aku bagi kau masa seminggu. Kalau kau tak bayar hutang-hutang kau, musnah hidup kau. Jom. Mama nak Rai balik kampung jumpa orang tu lagi? Tak nak lah, Ma. Rai dengar sini sayang. Ini peluang tahu tak? Ha? Lepas pada ni, kita boleh lebih kaya dan lebih kaya lagi. Rai tak suka ke? Memanglah Rai suka. Masalahnya semua bahagian Rai dah bagi kat Mama. Mana ada lagi dah? Apa lagi orang tua tu ada? Ada lagi sayang. Mana Mama tahu? Rai lupa ke? Ha? Bukankah Mama yang tengok info tentang pampasan tu sebelum Mama bagi tahu Rai? Mama dah siasat semua. Dan Mama tahu berapa lagi jumlah yang tinggal tak? Sayang, yang sayang dapat hari itu cuma suku bahagian je. Tapi Ma, Rai kena sakit hati dia. Takkan nak bagi lagi duit dia dekat Rai? Rai. Sebab tu Mama suruh Rai balik kampung. Rai pucuk dia. Rai tahu tak, hati seorang ibu akan cair bila dia melihat titisan air mata anaknya. Okey. Kalau duit dia masih banyak lagi, jilat tapak kaki dia pun kita kena sanggup buat. Siapa tu? Kejap. Nak buka pintu. Kejap. Kejap. Aduh. Adik. Kenapa adik berhutang banyak sangat? Semua tu taruh Papa. Sebenarnya ni, Rai yang kena tanggung semua. Puan Fatimah mana? Dia tak tolong. Mama dah lama sakit ni. Sejak roh Papa meninggal lagi. Rai minta maaf pun. Rai tak nak ibu fikir yang Rai balik sebab nak duit. Sian anak ibu. Dalam usia macam ni, dah tanggung masalah besar. Adik, apa kata adik duduk kat sini dengan ibu? Biar ibu ngalung jaga adik pula. Memang Rai nak pun, Bu. Tapi Rai tak nak bawa balik masalah kampung. Apa maksud adik? Kalau Rai tak bayar hutang tu, dia orang nak jadikan Rai pelacur. Ya Allah. Betul ke, Dik? Astagfirullahaladzim. Ibu boleh tolong Rai kan? Cukup terpaku, ku tatap surgaku, tangismu jujur, kau cukup sempurna. Pinta saja kemana kau mau, pasti kau akan aku bawa. Belum terlambat
Kamu dah hilang akal ke, Nap? Apa lagi kamu bagi kat dia? Dia nak Kak Tun. Takkan nak sanggup biarkan dia dalam keadaan masalah. Kamu percaya je cerita-cerita dia tu kan? Kamu dah lupa apa dia buat kat kamu? Kita tuduh dia macam-macam Kak Tun sebab kita tak tahu masalah dia. Kamu kata dah selesai dah bahagian dia. Apa lagi yang dia nak daripada kamu? Tak cukup. Nak tak naklah disebabkan masalah duit. Masa depan dia tergadai. Habis tu, kamu bagi bahagian kamu? Tak. Bahagian Adam. Itu namanya tak amanah. Walaupun anak kau sendiri. Apa kata Adam nanti kalau dia tahu, Nak? Adam tak nak duit tu, Kak Tun. Dia dah bagi kat Nak. Dia kata Nak boleh buat apa sajalah dengan duit tu. Hai, Mama. Sayang. Terima kasih ya, sayang. Akhirnya impian kita tercapai. Lepas Cira dapat duit tu, terus baik nak ikut Mama tahu. Okeylah, Mama janji. Besok juga Mama akan jumpa dengan Cik Fuad. Tak lama lepas tu, kita akan jadi jutawan. Tapi, Ma, bahagian Rai tu kan lebih sikit tau. Penatlah jadi pelakon air mata ni. Baiklah, Mama tak kisah. Kalau Rai nak ambil bahagian Mama pun, tak apa. Asalkan anak Mama ni bahagia. Sayang Mama. Sayang awak juga. Rai. Lusa Mama nak pergi Australia. Australia? Boleh lah ikut sekali. Tak boleh sayang. Mama pergi ni atas jemputan orang. Lagipun, kita kan tak ada duit. Yelah, Mama seorang je lah boleh enjoy. Dah tak boleh. Alah, anak Mama ni tak boleh macam ni. Tak boleh baju Senyum sikit ya, senyum. Tak nak. Tak nak kau, Mama. Ada senyum ni. Adam! Awak tunggu. Awak pergi mana? Saya call awak tak jawab, SMS awak tak reply, email pun awak tak balas. Pergi rumah memanja awak tak ada. Awak kenapa ni? Dah. Awak cuba jangan berasa dengan saya, terus terang. Ada apa-apa jadi ke? Awak boleh tak tolong tanya Daddy awak tu adik saya kat mana sekarang? Saya tak faham. Saya nak tahu adik saya kat mana sekarang. Boleh tak tolong tanya? Saya dah tak kisah awak apa jadi-jadi lah sekarang ni. Kalau Daddy awak suruh saya tinggalkan awak, saya sanggup. Nyawa saya sendiri pun saya sanggup bagi. Tolong jangan apa-apa adik saya saja. Tanya Daddy, what have you done to Adam? Sejak bila pula anak Daddy hilang adab sebagai seorang perempuan? Daddy tak payah berdolak-dalik dengan adik lah. Sekarang ni Daddy terus terang adik. Daddy hantar orang untuk pukul Adam kan? Jangan dengar hasutan dan tuduh Daddy yang bukan-bukan. Adam sengaja mereka cerita. Dia memang sengaja nak putuskan hubungan kita anak beranak. Dia tamak. Siapa yang tamak sekarang ni? Daddy cuma mempertahankan hak Daddy. Daddy, tanggungjawab ibu bapa adalah untuk membesarkan anak-anak. Mendidik anak-anak supaya jadi orang baik. Sekarang ni adik dengan abang dah cukup dewasa. Dah cukup bijak. Kami dah tahu buat keputusan sendiri. Jangan kau hajar dengan Daddy. Daddy, adik tak pernah berniat sekali. Tak pernah niat nak kurang hajar dengan Daddy. Tapi sekarang ni, Daddy dah melampau sangat. Apa yang Daddy nak? Cuma semuanya patuh arahan Daddy. Susah sangat kena ikut tu. Daddy, jangan mendongak bongkak ke langit sangat, Daddy. Ingat pada Allah.
Terima kasih, Daddy. Hari ini Daddy dah tunjukkan pada adik sejelas-jelasnya siapa Daddy sebenarnya. Daddy kena lepaskan abang pada keluarga dia juga. Kalau tak, adik akan begitu hadap. Perempuan yang bernama Zainab itu tak layak menjadi ibu. Dia yang paling hina kerana sanggup jual anaknya sendiri. Daddy jangan sekali-kali hina ibu kandung As. Seburuk-buruk dia telah melahirkan As. Mata tertutup dan jiwa lesu. Saya minta maaf, Adam. Awal lepas ni saya tak kisah kalau dia nak terus tinggal dengan Mak Angkat tu. Tapi masalahnya sekarang, dia dah tahu siapa ibu kandung dia dah. Aku tak mahu fikiran anak aku Aisyah terganggu gara-gara kau dipenjarakan. Saat kau yakinnya rasa kabur bayangku,